cili tu kita bagi tenggelam. Nampak tu. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi sambal ayam geprek guys. Okey. Hari itu saya dah share resepi ayam penyet. Hari ini kita buat ayam geprek pula sambal dia. Okey, yang ni resepi saya tahu. Resepi orang lain-lain lain orang lain cara. Yang ni saya punya style lah. Kalau korang ikut, tak ikut pun tak apa. Okey, tapi kalau korang nak buat berniaga ke apa ke boleh. Tak ada masalah. Saya halalkan dunia akhirat. Okey. Bahan-bahan ni tengok sini. Kita ada cili padi. Cili padi ni cili merah Cili padi, tapi kalau korang tak suka yang pedas sangat, boleh ganti dengan cili hijau. Campur boleh. Okey. Kemudian bawang putih. Ni bawang putih dia. Bawang putih dalam lebih kurang dalam 20 ulas. Okey. First, pertama sekali, jom sini. Pertama sekali kita panaskan kuali. Kita panaskan minyak. Minyak kita panaskan dulu. Okey. Kita panaskan minyak. Kemudian, jom kita buat sini. Okey. Ni bahan-bahan ni kita chopper. Kita dah sediakan chopper. Kemudian kita chopper cili ni. Cili kita masuk dalam. Kita buat 2 kali chopper Kemudian bawang putih separuh. Bawang putih ni kita letak separuh. Yang ni kita chopper kasar, jangan chopper halus. Dia kasar-kasar je. Tak payah pakai air, tak payah pakai minyak Kita chopper macam ni je. Kita dah chopper cili tadi. Tengok sini. Ni. Kemudian kita letak dalam pinggan. Kita letak pinggan Tak pedas ke ni be? Ni yang suka-suka pedas je. Yang tak apa-apa suka pedas, tak boleh buat lah. Ini yang resepi pedas je tau. Kalau korang suka pedas, korang boleh buat macam ni. Tapi kalau korang tak suka pedas sangat pun boleh tukar dengan cili hijau yang tak pedas yang ni macam ni. Okey. Ini kalau untuk berniaga pun boleh. Siapa yang nak berniaga boleh macam ni kita dah chopper. Sekarang kita masukkan dalam bekas. Kita masukkan dalam bekas. Ni ayam sambal ayam geprek macam ni. Nampak tu? Okey. Kemudian kita bagi perasa gula. 2, 3 sudu gula. Kemudian 1 sudu garam. 1 sudu ajinomoto. Okey. Macam ni. Dah nampak ni, kita gaul dulu. Nampak guys. Dengan bagi sebati dulu, gula, garam semua tu kita bagi sebati. Nampak tu. Kemudian baru kita siram pakai minyak panas. Tengok sini. Ini minyak yang kita dah panaskan tadi. Nampak dah panas. Nampak dah panas. Kemudian jom kita siram. Sekarang jom kita siram. Tengok sini. Kira bagi dia tenggelam cili tu kita bagi tenggelam. Nampak. Kemudian baru kita kacau. Menyala bosku. Tengok. Sedap bau dia. Bau sedap Sedap. Nampak tu. Boleh kita tambah lagi. Kalau tak cukup kita boleh tambah lagi minyak dia. Minyak dia betul-betul panas Kita kacau-kacau. Tu dia, tengok. Ni sambal ayam geprek kita guys. Ni saya punya resepi Kalau korang nak ikut boleh ikut. Kalau tak nak ikut pun tak apa, tak ada masalah. Saya kalau nak ikut pun boleh, saya halalkan. Nak berniaga pun boleh. Ni boleh macam ni. Sambal ayam geprek saya dah buat, sambal ayam penyet dah buat. Nanti kita nak buat sambal ayam gempuk pula. Okey. Okey.
Selamat mencuba. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Dah.